Kondor 78 markah. Yamada 46. Kurumi 80 markah. Hagimaru. Kosong. Kosong lagi. Tapi tak apalah. Oleh sebab kamu dapat ejen nama kamu dengan betul, jadi saya bagi 10 markah. Apa? Wira yang bersinar. Mencuci, la la la. Macam tu lah. Gasak tak tahu, nanti cakap cikgu. Hagimaru, awak mesti kena marah lagi. Cikgu? Cikgu kan suka pada kamu, Hagimaru. Jadi apa salahnya kalau cikgu tolong kamu, kan? Cikgu? Baiklah, mulai dari hari ini saya berjanji, cikgu. Saya akan melindungi cikgu, percayalah. Cikgu Sakura, jangan risau, cikgu. Awak ni siapa? Saya dari angkasa planet Suru yang ke-76. Askar penyayang yang datang untuk melindungi Cikgu Sakura. Sekarang cikgu jangan risau lagi. Sayalah Surupika Wiramaru. Awak ni macam Hagimaru lah. Mulai hari ini saya akan melindungi cikgu. Cikgu jangan susah. Terbang. Tapi dia betul-betul rupa macam Hagimaru. Dia terbanglah. Terbanglah. Hagimaru? Maknanya orang tadi tu betul-betul Encik Wiramaru. Apa. Dah ngau dah. Cepat. Hari ni belajar sendiri. Dah lambat dah. Betul ke? Ya, memang betul. Dan lepas tu Wiramaru terus terbang ke langit dan ke angkasa lepas. Mengagumkan. Kayunya. Semua orang, sebenarnya saya lah Wiramaru tu lah. Betul tak? Macam mana? Awak terkejut ke? Pakaian apa awak pakai tu? Tersilaplah, saya dah terpakai baju papa saya dah. Alahai, tiba-tiba je hujan turun. Silakan. Encik Wiramaru? Baliklah. Encik? Sekarang inilah peluang saya nak buktikan yang saya ni lah Wiramaru tu. Cikgu, inilah rupa sebenar saya. Wiramaru memang hebat. Dalam sekelip mata dia boleh hilang. Tepilah, saya nak turun ni. Awak tepi. Bagus kan, cikgu? Wahai kamu berdua nak pergi makan burger daging tu ke? Cikgu! Hai, tolong hentikan! Awak ingat saya takut ke? Marilah lawan dengan saya! Marilah! Saya takutlah, cikgu. Dah, mari ke saya. Tolonglah saya! Encik Wiramaru, tolong saya! Encik Wiramaru, tolonglah saya! Tunggulah. Siapa tu? Saya di pihak yang sebenar yang datang untuk melindungi Cikgu Sakura. Sayalah Surupika Wiramaru. Jangan maut Wiramaru. Letakkan maut. Sinaran maut. Nak ambil ni! Apalah budak ni, lemah betul. Tak guna. Sakitnya.
Benar dah berjaya. Terima kasih, Wiramaru. Sama-sama. Lagipun, ini merupakan tugas saya juga. Minta diri. Tapi, Encik cakaplah pada saya, siapa nama Encik yang sebenarnya? Cikgu, Kalau saya nak tulis surat nanti, boleh ke Encik? baiklah. Nombor poskod saya 192. Tidak. Tapi kalau cikgu tahu rupa sebenar saya, mesti cikgu terperanjat nanti. Tapi takkan awak tak suka pada saya? Suka. Saya suka sangat-sangat. Tapi malangnya saya kena balik ke angkasa untuk menjaga keamanan kat sana. Selamat tinggal, Cikgu Sakura. Tunggu, Encik Wiramaru. Encik Wiramaru. Nanti datang sini lagi ya. Adai. Encik Wiramaru. Hagemaru. Lama sangat sampai terjatuh pula. Cikgu Sakura sedih selepas tunjuk rupa saya yang sebenar. Cikgu, maafkanlah saya, cikgu. Maaflah, sayalah yang sebenarnya jadi Wira tu. Apa yang kamu cakap ni, Hagemaru? Cikgu bukannya macam tu. Awak tahu kan, cikgu suka sikap baik awak macam tu, Hagemaru. Cikgu tumpang gembira. Cikgu!